Kenapa mau tukar Rami? Bunyi. Ada bunyi. Bunyi macam mana tikus? Tikus. Ya betul. Bunyi dalam. Tak boleh tekan Nabi. Tak boleh tekan. Tak boleh tekan. Jadi kesnya owner asal baru beli kereta ni dalam 2020. So dia tukar sport spring. Dah pakai 3 bulan dah start sedap. Tapi dah masa sama tukar sport spring tu dia tukar lah. Stopper, push bearing, getah semua dia tukar. Kereta tukar. Tapi sekarang ni baru tak sedap. So kita tukar F-stopper sahaja Bilstein. Jadi semua benda yang lain ni pakai balik lah. Tapi memang kita advance untuk tukar sekali. Untuk Bilstein memang kereta konti kebanyakannya pakai Bilstein. Memang sedap gila lah. Tapi untuk pengguna Velfire pun boleh juga. Kita ada juga Bilstein. Nak pasang dekat komponnya Velfire ke Alphard pun boleh, tak ada masalah. Kontak je nombor kat bio. Oh lupa link kat bio. Dan siapa-siapa yang nak performance dan comfort, Bilstein adalah pilihan yang terbaik untuk korang punya S-Hopper. Untuk pengguna Alphard dan Velfire boleh roja kita, link kat bio. Boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Pumpang. Itu ikut pada owner. Kepada owner Itu pada owner punya jiwa dan driving pattern. Bukan pada kami Kami hanya meracun je. So kalau terpengaruh tu rezeki lah.